Pergilah, kita dapat jumpa nanti ya ke? Boleh. Saya nak. Tengoklah nanti Kak Bella buat siapa. Ya Allah, Jika aku Kan Nazia baru habis shoot konten ke? Dah habis dah? Baru habis shoot konten. Nazia tunjukkan saja titik gila-gila dalam konten. Nazia dah bakat tau. Okay, insyaAllah Nazia cuba sesuatu. Okay, kalau dekat konten Irfan, Nazia dah cuba keluarkan sikit-sikit pangan Nazia. Sebab kita ni, kita kalau nak keluarkan pangan sebenar, kita kena selesakan diri dulu. Kalau kita tak selesa, kita tak boleh nak keluarkan pangan sebenar. So Nazia selesakan Nazia dalam tempat ni. Nazia cuba keluarkan gila-gila Nazia. Okay, Sabar. Bawa tenang. Dekat konten Irfan Nazia dah tunjuk dah. Gila-gila Nazia situ baru sikit lah. Kamu pergi tengok. Kalau balik tengok panggil sini, kita tengok. dah bila masuk. Dekat konten Abang, InsyaAllah Nazia akan cuba keluarkan lagi. Nazia akan cuba confidentkan diri. Nazia akan keluarkan lagi. Okay. Pak dengan ikut aku, okay. Kat sini kami semua fun. Apa tu suka negatif. Janganlah negatif. Halo guys. Nazia nangis pun comel. Ada sikit kepala lah. Ingat Nazia nangis lah konten dan Irfan tu. Mana Irfan ada kerja sikit. Nazia cuma tak perhati lah waktu konten nyanyian tu. Nazia buat tak terbaik lah. Nazia paling tunggu konten nyanyian. Tapi kenapa lah turn out macam tu tak apalah. Nanti ada konten nyanyi lagi, Nazia cuba lagi. Dah makan Nazia? Dah makan dah? Kita makan dekat konten Luna tadi. Yang berpintu konten Luna nanti